Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Fabishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Alhamdulillah hari ini kita sambung ayat 195. Kelai yang dapat kejap 191 sampai 194. Banyak ni. Okey. Alright, 191 sampai 194. Okey. Somebody tolong terjemahkan. Kita ulang kaji dulu. 91 Ustaz. Okey. Satu-satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqatuluhum haitsu sakiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrujukum wal fitnatu asadu mina qatl. Dan qatlu perang atau bunuh? Dibunuh. Kalian bunuhlah mereka di mana mereka Di mana saja. di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari di bawah kencing. Apa pula ni? Alamak. saja Macam mana? kamu usir kalian. Dan awak finatu asadu mina qatl, dan fina itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Fitnah itu Di apa? sini fina itu bukan fina yang kita maksudkan ya Ustaz. Syirik. Ini kesyirikan. Kesyirikan. Wala tuqatiluhum, dan janganlah kalian memarang mereka indal masjidil haram, di masjidil haram, hatta yuqatilukum, kecuali mereka memerangi kalian di dalamnya. Fa in qatalakum, dan jika mereka memerangi kalian, faqataluhum, maka bunuhlah mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirun, dan demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Okay. Baik. Fa inil tahau fa innallaha ghafurur rahim, dan jika mereka berhenti, jika dia berhenti, sesungguhnya mereka jika mereka berhenti, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Teruskan Ustaz. Okey, kita bagi orang lain. Tengok orang lain ada tak? Siapa nak terjemah pula? Siapa nak terjemah pula? Okey, saya Ustaz. Okey, silakan. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, dan perangilah mereka sehingga ni dah kan? Belum. Dan perangilah mereka sehingga tidak terjadi fitnah. Tidak ada fitnah dan adanya agama hanya milik Allah. Dan agama hanya milik Allah. فَإِن تَحَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ, maka jika mereka telah berhenti, maka tidak ada pemusuhan kecuali ke atas orang-orang yang zalim. Okey, teruskan. Hatikanlah. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص, bulan haram dengan bulan yang haram, dan pelanggaran yang haram.
Mhm. Oh, berlakunya kisos. Mhm. Okay. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Maka sesiapa yang melampaui batas ke atas kalian, maka kalian melampauilah ke atasnya sebanding dengan apa yang telah melampau ke atas kalian. Okay. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah kalian bahawasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Okay, Alhamdulillah. Jadi kita sambung ayat pada malam ni, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Okay, kita sampai kepada ayat yang selalu orang kita gunakan, orang kita sebut-sebut. Pernah dengar tak? Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Selalu itu potongan ayat yang selalu digunakan oleh orang kita. Kita tengok apa terjemahan dia macam mana dan tafsir dia macam mana. Baik, wa anfiqu fi sabilillah, wa dan anfiqu adalah kata dalam anfiqu untuk fi'il amar jamak dan ia bermaksud infaklah kalian. Infaklah kalian, iaitu suruhan untuk kita melakukan infak. Lakukan infak. Anfiqu. Di dalam bentuk fi'il amar, ayat suruhan kepada ramai orang. Jadi kata dasarnya kita dah jumpa dah sebelum ini dalam Al-Baqarah 3, nun fa qaf, yang bermaksud belanja. Belanja perbelanjaan. Jadi banyak kalilah digunakan dalam Quran dalam berbagai-bagai bentuk. Munafik pun ambil daripada sini, nifak daripada sini. Jadi sebenarnya daripada maksud infak itu sendiri, infak saja bermaksud belanja. Infak itu maksud belanja. Jadi dia secara umum, belanja pergi shopping pun belanja, bagi anak pun infak, guna bayar orang untuk bunuh orang pun infak, bayar kepada nak beli pistol. Asalkan mengeluarkan duit, belanja duit, itu sebenarnya daripada segi bahasa literal bermaksud infak lah tu. Kita bagi isteri, kita bagi anak, kita bagi orang jahat, semua tu infak. Belanja kat shopping, belanja pun semua tu infak. Baik ataupun tidak. Baik ataupun tidak, dia sebenarnya infak daripada segi bahasa. Cuma penggunaan orang Melayu ni, bila kita kata infak itu semuanya merujuk kepada yang baiklah. Infaklah. Tapi kita ceritakan di sini adalah infak itu sebenarnya daripada segi bahasa adalah belanja apa-apa sahaja. Kerana itu di dalam Quran dia spesifikkan wa anfiqu fi sabilillah. Dan kamu belanjalah di dalam jalan Allah. Maknanya yang digunakan untuk kebaikan agama dan lebih spesifik. Sabilillah ini kalau lebih spesifik dia merujuk kepada jihad. Sabilillah ini maknanya banyaklah terjemahan tafsir dia. Tetapi tafsir yang utama ia bermaksud jihad fi sabilillah, jihad perang. Dan kemudian bila tak ada jihad itu dia jadi pula kepada jihad lisan. Kita gunakan untuk dakwah. Kita gunakan untuk dakwah, guna untuk bayar sekolah, asrama, bayar kepada pusat dakwah dan sebagainya, maknanya untuk sampaikan dakwah. Kemudian kalau dibesarkan lagi, dia maksudnya dalam ke arah kebaikan lah, maknanya kita tolong orang yang susah. Tetapi itu dah sebenarnya dah stretching, maknanya dah mengambil maksud yang panjang, terlebih lah. Sebenarnya infak itu adalah fisabilillah itu sebenarnya perang, dan juga kalau kita nak besarkan lagi pun dia merujuk kepada dakwah lah. Kerana itu yang maksud. Maknanya kalau infak untuk kebaikan itu dia
tolong orang apa semua tu pun bagus juga. Tetapi dia sebenarnya bukan merujuk kepada fi sabilillah. Kan dia boleh kata fillah, kerana Allah. Kan infak kerana Allah, bukan fi sabilillah. Kerana ayat-ayat yang kita sedang belajar ini adalah tentang ayat-ayat yang merujuk kepada jihad, jihad perang, jihad qital. Kan? Iaitu sebenarnya jihad qital ini dia memerlukan wang, memerlukan wang. Dan kerana pada zaman dulu kita kena faham bahawa dulu tidak ada tentera. Dia tidak ada gaji kepada askar. Negara Islam pada waktu itu tidak ada MINDEF, tidak ada Ministry of Defence, tidak ada Kementerian Pertahanan, tidak ada duit. Jadi apabila untuk berperang itu memang kena guna duit sendiri. Kena guna duit sendiri. Sebab itu banyak ayat-ayat dalam Quran kita kena, bila kita faham itu baru kita boleh faham kenapa duk banyak cerita infak, cerita duit. Sebab duit memang diperlukan, iaitu untuk kenderaan. Maknanya kenderaan nak pergi tu, kenderaan nak pergi tu perlukan duit. Belanja untuk kenderaan itu, untanya, kudanya, atau belanja untuk makan untuk diri sendiri perlukan duit. Belanja untuk tinggalkan kepada anak bini perlukan duit. Jadi dia bukan sesuatu yang murah lah. Kerana itu banyak di dalam ayat Quran cerita tentang infak. Lepas cerita perang, cerita infak. Lepas cerita perang, cerita infak. Kerana pada zaman itu memang memerlukan wang. Memang kena keluar sendiri. Nabi tak bagi duit. Kemudian apabila masa sudah berubah, apabila kerajaan Islam semakin kuat, ada duit Baitul Mal ada, barulah mulanya ada boleh bayar gaji dan sebagainya. Tetapi dia melibatkan, asalnya dia melibatkan kena bagi duit. Kena bagi duit. Dan kalau sekarang ini di dalam bentuk dakwah kita tidak ada jihad. Yang pentingnya jihad itu apa? Jihad kita perang orang tu kerana kita nak dakwah. Okey. Sekarang kita tak boleh nak perang dia. Kita kena dakwah dengan mulut kita, dengan lisan kita. Kita tak boleh perang, tapi kita teruskan dengan jihad lisan. Jadi jihad lisan ini pula perlukan duit juga. Jadi apa nak print brochure kena, nak buka pejabat kena, nak pusat dakwah kena, nak kena bayar internet, nak buat bayar sistem, bayar komputer dan sebagainya. Semua itu memerlukan duit. Benda bukan free je. Cakap memang free, tapi benda-benda tu, benda-benda duit makan, belanja, nak bayar tempat dan sebagainya itu perlukan duit. Jadi kerana itu memang memerlukan duit sangatlah. Memerlukan duit sangat. Iaitu kerja-kerja dakwah ini memerlukan duit. Jadi maksudnya kalau kita hendak melakukan infak fi sabilillah ni, kita bayar kepada pusat-pusat dakwah lah yang berjalankan kerja-kerja dakwah. Kerana diorang memang memerlukan. Yelah, orang yang buat dakwah itu dia pun katakan dia memang kerja dia dakwah saja. Macam kerja dia dakwah saja. Takkan dia tak ada makan, kan? Macam MRM, MRM Malaysia Revert, dia perlukan duit, sebab itu dia banyak orang infak kepada dia. Macam Ahmad Didat mungkin Ahmad Didat, Dr. Zakir Naik, tapi dah tak sesuai contoh itu. Sebab saya baru tahu Dr. Zakir Naik ini dia tak ambil sesen pun duit daripada orang derma dekat organisasi dia. Jadi untuk kerja dakwah dia tak ambil satu sen pun dia tak ambil. Dia rupanya saya baru tahu minggu lepas dia ada bisnes. So dia punya makan pakai apa semua dia ada bisnes lain. Duit yang orang bayar infak kepada dia tu memang dia digunakan balik kepada dakwah. Dia buat PCV lah, dia buat stage mahal-mahal lah, nak beli kamera dah apa semua itu gunakan. Untuk diri dia sendiri, bilik hotel dia, makan dia, flight tiket dia, semuanya dia gunakan duit dia sendiri. Baik.
Wa anfiqu fi sabilillah, dan keluar dan belanja, dan kalian belanjakanlah di dalam, di atas lah, di atas jalan Allah, di dalam jalan Allah, di atas jalan Allah boleh. Wala, dan janganlah, yang ini adalah la nahi, dan janganlah tulqu bi aidikum ila tahlukah. Yang ini ayatnya. Kan? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dan janganlah kalian melemparkan. Tulqu itu kan, bermaksud melemparkan. Melemparkan, menjerumuskan, kan, menjatuhkan diri kalian. Maknanya menjadikan kalian, menjatuhkan diri kalian. Melemparkanlah, kita boleh katakan melemparkan adalah wala tulqu bi aidikum, dengan tangan-tangan kalian. Yang maksud berjumpa, bertemu, melihat, bertemu bersemuka, menuju ke arah sesuatu. Boleh kita kata menuju ke arah sesuatu lah bila kita melemparkan diri kita. Bila kita melempar, membaling diri kita, membaling diri kita. Membaling diri kita itu melemparkan. Laqiya. Wala tulqu bi aidikum, kalian melemparkan. Kalian melemparkan. Wala tulqu bi aidikum, dengan tangan-tangan kalian. Dengan dua tangan, dengan dua tangan kalian. Bi aidikum. Ila, kepada tahlukah. Tahlukah adalah kebinasaan. Dan kebinasaan. Okey. Jadi kebinasaan. Jadi wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wala tulqu. Jadi selalunya diterjemahkan, dia digunakan ayat ini. Selalu bila nak kempen tak nak bagi orang serokok, dia katalah maknanya kamu melemparkan diri kamu ke arah kebinasaan dengan diri kamu. Kamu sendiri yang buat, kamu sendiri yang serokok. Kamu sendiri yang buat benda yang salah. Kamu sendiri yang menyusahkan diri kalian. Kamu yang buat susah. Jadi selalu digunakanlah wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu melemparkan diri kamu ke kebinasaan. Jangan kamu buat benda-benda yang menyebabkan diri kamu susah. Oleh tangan kamu sendiri, oleh usaha kamu sendiri. Selalu kan kita dengar macam tu. Dia boleh secara umum bila kita ambil ayat itu, tetapi kalau kita tengok kepada konteks ayat, kita lihat kepada konteks ayat yang ini, sebab cerita tadi cerita tentang infak kan, tentang derma, tentang sedekah, tentang keluarkan duit di jalan Allah. Kemudian apa pula tiba-tiba kena jangan kamu lemparkan ke arah kemusnahan. Kan? Tak kena. Tak kena. Kan? Kerana itu kita kena rujuk balik kepada asbabun nuzul ayat ini. Asbabun nuzul ayat ini di mana seorang sahabat daripada golongan Ansar menceritakan bahawa ayat ini tentang orang-orang Ansar, dia kata. Dia kata tentang kami ayat ni. Ayat ni turun sebab kami. Sebab waktu itu dia kata pada awal Islam, mereka ni, orang Ansar ni, menolong agama Islam. Bagi infak, keluarkan infak untuk jihad, untuk bantu orang susah, untuk berdakwah. Pada zaman Islam susah. Tetapi apabila Islam sudah kuat, kita jangan tak tahu maknanya Islam itu bukan daripada mula sampai ke habis itu miskin belaka. Ada waktu jadi kaya. Bila dah mula perang, umat Islam kaya-kaya waktu tu. Tiba-tiba jadi kaya. Ambil duit daripada Khaybar, perang sana dapat harta rampasan perang, perang sana dapat lagi. Umat Islam waktu tu kaya waktu tu. Kita mungkin kita baca dapur Nabi tak berasap selama seminggu macam tu. Memang ada masa bagi dia susah, tapi lepas itu bagi dia senang. Maknanya makan pakai itu cukup lah. Kita contohnya bila berperang, dapat harta rampasan perang, Nabi ambil untuk belanja ahli dirinya dan ahli keluarganya selama setahun. Maknanya baginda pun ambil duit. Para sahabat waktu itu kaya raya. Sampai kan ada kisah isteri-isteri Nabi pun mulalah nak hidup senang sikit, minta dekat Nabi. Waktu tu Nabi marah. Ada cerita dalam surah Ahzab. Diorang minta sampai Nabi kata kalau korang nak cerai, boleh aku bagi duit. Jadi itu penerangan. Jadi apabila dah kaya,
apabila umat Islam dah kaya, maka sahabat Ansar ni dengan kawan-kawan dia kata, mungkin ini okey, bolehlah kita kumpul harta balik. Kan? Tak payahlah kita bagi orang lain lah pula infak. Jadi kerana itu turun ayat ini, dia kata. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjerumuskan diri kalian ke dalam kemusnahan dengan tidak buat infak lagi. Maknanya kalau berhenti untuk infak, maksudnya itu adalah menjerumuskan diri kalian kepada kemusnahan. Kerana infak untuk jihad ini adalah penting untuk umat Islam. Penting sangat. Kita mungkin tak nampak kepentingan itu, tetapi kita bayangkan tuan-tuan, kalaulah umat Islam pada waktu itu tidak melakukan jihad fisabilillah, tidak mengembangkan agama Islam ini kepada negara-negara yang lain, agak-agak sampai ke kat Malaysia ni agama Islam itu? Mungkin tak sampai. Tak sampai. Kan? Sampainya agama Islam ini kepada kita adalah kerana para sahabat pada waktu itu jihad fisabilillah. Masuk negara, dakwah kepada negara ini. Kadang-kadang masuk itu dengan cara perang lah. Masuk negara Palestin, masuk negara Rom, masuk negara Parsi, pergi serang Mesir, bebaskan Mesir. Kan? Semakin berkembang, semakin berkembang. Akhirnya sampai kepada kita Islam ini. Kalau tidak dijalankan jihad perang, maka Islam tidak berkembang. Dan kerana itu apabila sudah tidak dijalankan, maka kemusnahan kepada agama Islam. Agama Islam orang tak respect dah. Orang tak takut dah kepada umat Islam. Dia perkotak-katikkan kita. Dia main-mainkan dengan kita. Dia serang negara Palestin, ambil negara Palestin. Orang tengok je. Itu kemusnahan itu. Semuanya tak ada. Semua dah lembik dah. Tak kerti nak perang dah. Apa semua. Semua duduk kaya raya, duduk lepak semua. Kan? Kemusnahan lah. Sampai agama sampai kepada kita, nama saja Islam, agama apa pun tak tahu tuan-tuan. Kemusnahan. Itu cerita dia kan, apabila jihad tidak dijalankan lagi. Yang mana Allah kata tu wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dah jadi. Kemusnahan sebagai Islam, lemahnya agama Islam sekarang ni. Itulah dia. Nampak? Jadi ayat tu jadi macam tu. Wa ahsinu. Wa ahsinu. Ahsinu bermaksud dan kalian berbuat baiklah. Daripada kata dasar hasanah yang maksud baik, bagus, cantik. Jadi maksudnya kamu berbuat baiklah. Maknanya hasanah baik, ahsinu kalian buatlah baik. Jadi ini adalah satu terma di dalam agama Islam yang khusus ihsan. Apa maksud ihsan? Banyaklah maksud ihsan. Maksud ihsan itu adalah berbuat baik. Buat baik itu sama ada kepada diri sendiri. Pertama buat baik kepada Allah. Kemudian buat baik kepada diri sendiri. Kemudian buat baik kepada orang. Buat baik kepada orang yang buat baik dengan kita. Ataupun buat baik dengan orang yang buat jahat dengan kita. Itu pun ihsan. Ihsan juga bermaksud kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Iaitu seperti Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, akhbirni anil ihsan. Bagi tahukan kepada aku tentang ihsan tu apa. Nabi kata, anta'budallah ka'annaka tarahu. Iaitu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kau lihat dia. Fa in lam takun tara, dan jika kalian tidak mampu untuk melihatnya, fa innahu yara, sesungguhnya dia melihat kamu. Iaitu kita kena sedar Allah sentiasa melihat kita. Bila kita sedar Allah sentiasa melihat kita, tak beranilah kita buat dosa. Ihsan yang ketiga adalah bermaksud kita ikhlas. Maksudnya kita bagi itu, infak itu, kena dengan ayat infak. Yang ketiga, iaitu kena dengan ayat infak, iaitu kita keluarkan belanja di jalan Allah, kita tolong orang di jalan Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas. Kita buat ini bukan kerana kita terpaksa, bukan kerana kita nak menunjuk kepada orang, bukan kerana kita mengharapkan pujian daripada orang. Tetapi kerana Allah suruh, maka kita buat. Kerana itu ini adalah syarat untuk infak. Syarat untuk diterima derma sedekah infak kita, iaitu ikhlas. Dan kerana
Nanti kita akan berjumpa ayat-ayat dalam Quran tentang syarat untuk infak. Dia bukan setakat keluar duit, dia ada 8 syarat. 8 syarat kena buat, daripada 8 itu 4 kena buat, 4 kena tinggal. 4 kena buat, 4 kena tinggal. 4 campur 4 jadi 8. Yang pertama yang kena buat adalah ikhlas. Wa ahsinu, syarat yang pertama. Wa ahsinu, inna Allah, sesungguhnya Allah yuhibbul muhsinin, menyertai orang-orang yang berbuat ihsan. Okey? Baik, ada soalan Ustaz, ke? Silakan. Talukah tu mujaradnya apa Ustaz? Dia punya apa? Halakah. Asal Halaka. asal Asal kata dia halaka. halakah. Halaka. Okay. Halaka. Dan halaka ni banyaklah gunanya. Nanti halaka tu mati, musnah. Nanti kita akan jumpa. Yuhliku, kita tak jumpa lagi. Ini baru kata dasar yang pertama. Halaka. Halaka. Halaka tu dia ada maksud mati, tetapi di sini bermaksud binasa. Binasa. Kalau tuku tadi lakian. Tulqu laqiya. Laqiya. Lakian ni Laqiya. berjumpa menemui pun Ya, berjumpa pun laqiya. kat sini juga. Baling. Baling pun ambil daripada Baling. sini juga. Baling. Lakian. Lempar. Baling. Lempar. Lempar. Berjumpa. Tuku. Balik. Menjatuhkan. Laqiya, liqa, berjumpa. Majlis liqa. Orang kata kadang-kadang berarab sikit. Majlis liqa, majlis perjumpaan sebenarnya. Okey, ada soalan lagi? Tentang ayat 195 ni? Okey, Ustaz, jelas. Jelas, okey. Kita sambung ayat 196. Okey. 196 ni ayat tentang haji. Haji dan umrah. Panjanglah, ada banyak mufradat di dalam ayat ini. Ada sampai 21. Kita tak habiskan malam ni. Nanti kita sambung kemudian, kita tengok mana yang cukup. Jadi wa atimul hajja, apa dia? Wa atimul hajja, Dan kalian sempurnakanlah ibadah haji. ibadah haji. Kalian sempurnakanlah ibadah haji. Wal umrata lillah, dan umrah hanya kerana Allah. Umrah. Jadi kita jumpa dekat sini. Wal umrah. Kenapa ni? Silap. Tak habis ni. Al-umrah. Al-umrah. Al-umrah dalam bentuk isim, dia ada maksud umrah lah. Umrah. Daripada kata dasar amara, ain mim ra, yang bermaksud duduk satu tempat, membaki, membina, menjadikan tempat itu tempat tinggal, jadi meramaikan, melawat. Asalnya dia melawat lah. Umrah asalnya melawat. Asal umrah ada melawat. Sebab itu kita umrah ni kita pergi kejap aja, lepas itu kita balik. Seolah-olah seperti melawat. Jadi dia kemudian digunakan di dalam bentuk satu ibadah yang khusus. Jadi dia ada umrah ataupun orang panggil haji kecil kan. Yang maknanya haji itu ibadah yang kita tahu, yang kita baru saja umat Islam baru lepas buat. Umrah itu boleh buat sepanjang tahun. Jadi wa atimul hajja wal umrata lillah. Apa maksud ayat ni? Sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Ayat ini tafsirnya adalah apabila kita melakukan haji dan umrah, kita kena sempurnakan. Sebab ayat ini adalah berkenaan dengan kalau kita tak dapat memenuhi ibadah haji dan umrah itu. Kita nak pergi tapi terhalang. Jadi pada permulaan ayat dia cerita, bila kamu nak buat haji dan umrah, kena buat sampai habis lah. Tak bolehlah berhenti. Kemudian diceritakan jikalau tak boleh nak habiskan. Fa'in uhsirtum famastaisara minal hadi. Fa'in jika uhsirtum. Uhsirtum dalam bentuk fi'il madhi jamak, maksud kalian ditahan.
Fa'in usirtum. Fa'in usirtum, kalian ditahan, maksud tertahan, terhalang daripada kata dasar hasara. Daripada nanti kita jumpa surah Hasyar. Maknanya tertahan, terhalang. Jadi maknanya kamu terhalang seperti apa yang terjadi pada tahun 7 Hijrah. 7 Hijrah. Iaitu waktu PH, Perjanjian Hudaibiyah. Iaitu pada waktu itu umat Islam nak pergi iaitu pada waktu itu umat Islam mengerjakan umrah pada waktu itu. Pergi kepada ni tetapi tertahan di Hudaibiyah. Tertahan di Hudaibiyah. Tak boleh nak masuk. Jadi waktu itu Allah bagilah hukum kalau tertahan nak buat macam mana. Jadi bagi kita, kalau kita tertahan, kita tak boleh nak pergi. Ada tentera. Mungkin ada tentera yang halang kita. Mungkin kerana wabak kita tak boleh masuk. Mungkin kenderaan kita rosak dan sebagainya. Apa sajalah tertahan. Kita tak boleh nak masuk. Dan kita dah pakai ihram dah ni. Kita dah berniat untuk haji. Berniat masuk ihram. Berniat untuk berumrah, tertahan. Allah kata, fa'in usirtum. Kalau kamu telah tertahan, tak boleh nak masuk, famastaisara, fama dan apa, maka apa-apa istaisara, yang mudah didapati. Kamu carilah apa yang mudah didapati daripada jenis binatang ternak lah. Maknanya kamu cari binatang ternak yang mudah didapati, bukanlah kita ambil ayam, apa bukanlah. Maksudnya kita lekat lembu, kambing, unta macam itulah. Dia mesti binatang ternak, an'am. Famastaisara. Daripada kata dasar, ya sinra. Yang mudah, yang menjadi mudah. Maksudnya mudah. Yasir maksudnya mudah kan. Yusra, kemudahan. Istaisara, yang mudah didapati. Famastaisara minal hadyi. Yang hadyi bermaksud binatang kurban. Binatang kurban yang dijadikan sebagai hadiah daripada kata dasar hadaya. Maknanya hadiah digunakan dalam ayat ini. Maksud ayat ini. Jadi ini adalah hukum yang jikalau kita tak boleh nak masuk, kita tertahan. Fa'in usirtum famastaisara minal hadiyah. Jikalau kamu terhalang, maka carilah maka apa-apa saja yang mudah untuk didapati daripada hadi, untuk kamu jadikan sebagai hadyu. Hadyu. Hadyu ini adalah binatang sembelihan yang kita sembelih kemudian kita bagikan hadiah kepada fakir miskin. Hadyu ni maksudnya dam. Apa tu dam? Dam. Bayar dam kan? Bukan. Ya, dam pun ambil daripada sini juga. Tetapi itu sebab dam. Dam apabila kita melakukan kesalahan. Dam daripada kalimah damun, iaitu darah. Maknanya kita sembelih. Kita sembelih sebagai dam apabila kita melakukan kesalahan. Yang ini apabila kita terhalang, maka kita sembelih juga binatang. Itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua, wala tuhliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Wala, dan janganlah tuhliqu, kalian cukur ru'usakum, rambut kalian, hatta sehingga yablughal hadyu, hadiah itu sampai, binatang sembelihan itu sampai mahillah, ke tempatnya. Jadi kita lihat tuhliqu dalam bentuk fi'il amar, wala tuhliqu, dan jangan kalian bukan fi'il amar, fi'il mudhari' majzum, sebab dia la, bermaksud kalian mencukur. Kalian mencukur daripada kata dasar ha lam qaf.
Kan? Banyak banyak kata-kata, tetapi yang maksud dalam ayat ni adalah mencukur, pencukur, yang berkenaan dengan cukur. Kan? Halaqah ni kalau kata halqum itu berambil daripada kata dasar inilah. Kan? Sebab itu ada mana kat sini. Du. Halqum menandakan berbagai kata tekak tak ada ke? Oh tekak, tekak kat sini. Halqum. Mana halqum. Tuhliqu bermaksud kalian mencukur. Ru'us maksud jamak kepada kepala. Ru'us. Ru'us kepala. Kepala. Kerana itu kalau katakan kalau kita baca berita-berita dalam bahasa Arab kan, kadang ru'isun kan, macam Rais Yatim kan. Nama Rais Yatim. Mana daripada ru'us ni lah kan, iaitu kepala. Kan, kerana ketua pun dipanggil kepala kan. Kepala masyarakat, kepala keluarga. Tapi asalnya adalah kepala. Yang bermaksud kepala. Mendapat pangkat tinggi. Rais. Kepala-kepala kalian hatta sehingga ia belura. Bermaksud ia sampai. Yang maksud sampai. Balah. Balah. Oh, yang ni saya tak ni. Dia isi kan. So katakan apa nama kata baligh apabila telah sampai umur. Tabligh kita menyampaikan dakwah kepada orang. Mubaligh orang yang menyampaikan dakwah kepada orang. Semua ambil daripada kata dasar ni. Baligh, tabligh, mubaligh. Jadi ini kata sehingga ia sampai. Sehingga jangan kamu potong sehingga sampai dah. Kita dah sembelih itu, maka kita kena pergi hantar ke tempat dia adalah iaitu tempat tempat untuk di Mekah lah untuk disampaikan kepada orang-orang miskin. Jadi kita tahallul kan, kita tak boleh bertahallul. Tahallul tu maknanya kita gunting ataupun kita cukur rambut kita. Jadi Allah kata kamu tak boleh lagi tahallul cukur rambut kamu sehinggalah binatang itu sampai. Bukan takat sembelih saja tetapi kena hantar kepada tempat yang memerlukan. Mahillah bermaksud destinasi. Destinasi. Kata ini saya cari nanti saya cari tempat. Kata dasar macam tak kena pula. Kata dasar ni mungkin ada kata dasar yang lain. Dia jadi tempat lah sehingga sampai kepada tempat destinasi. Kepada tempat destinasi. Nota ni saya tak sempat nak kemaskan. Jadi itu hukum yang kedua. Apa dia cerita dia adalah kalau tak boleh kamu tertahan, maka kamu kena sembelih binatang korban. Selepas kamu sembelih, kamu tak boleh lagi untuk cukur rambut kamu, menandakan kamu keluar daripada ihram sehinggalah binatang sembelihan itu sampai ke tempat tempat untuk didistribution, dibagi-bagikan. Baik. Kemudian cerita tentang cukur rambut pula. Kemudian cukur rambut pula. Sebab bila kita data dah sampai, kita boleh cukur rambut. Yang ini kalau orang yang dia kena cukur awal. Dia kena cukur sampai binatang tu sampai kan. Tetapi bagaimana kalau dia kena cukur awal? Allah kata faman kana minkum maridan. Apa dia? Faman kana minkum maridan, di antara mereka itu sakit. Daripada kalian, bukan mereka. Kalian. Oh ya. Daripada kalian. Au bihi adzan min ra'sihi, atau dengannya azan sakit daripada kepalanya, pada rambutnya lah. Kalau kamu ada sakit, faman kana minkum maridan au bihi adzan min ra'sihi. Kalau ada daripada kalian yang sakit ataupun ada masalah dengan kepala dia. Yang cerita dalam ayat ini asbabun nuzul dia adalah orang yang dia ada kutu lah kat kepala dia. Kutu sikit punya banyak sampai menitik-nitik kutu dia. Jadi orang yang ada kutu kena cukur. Jadi Allah kata bolehlah bercukur. Patutnya dia cukur bila binatang dah sampai.
bila dah selesai sembelih kan. Tetapi kalau ada yang azan sakit, diganggu sesuatu yang tidak selesa, maknanya ada tidak selesa, ada sakit, min ra'si, min ra'si. Kalau tadi ru'usakum, kepala, ra'sin adalah satu kepala lah, daripada kepala. So maksudnya kamu boleh cukur tetapi ada denda, ada denda. Fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Apa dia? Fafidyatun. Fafidyah dia apa? Bayar fidyah. Bayar fidyah. Fidyah tu maksudnya apa? Fidyah Bayar denda. Bayar denda. Min siyamin maksudnya? dengan berpuasa. Dengan daripada puasa, maknanya salah satu daripada fidyah itu adalah kamu berpuasa. Au Sedekah atau bersedekah, nusuk sembelih. nusuk Sembelih sendiri atau menyembelih. atau menyembelih. Jadi kalau kamu kena cukur rambut kamu awal, maka kamu boleh pilih salah satu daripada tiga ni, sama ada kamu berpuasa ataupun kamu sedekah ataupun kamu sembelih. Dan itu sadaqatin, yang maksud sedekah. Daripada kata dasar sadaqah yang bermaksud beri sedekah. Beri sedekah. Siamin kita dah tahu, siamin puasa, sadaqatin beri sedekah. Au nusuk yang maksud perbuatan ibadah penyerahan korban daripada nafkah. Yang bermaksud berkorban. Berkorban. Menyembelih haiwan korban. Menyembelih korban. So itu hukum dia lah. Boleh faham? Boleh nampak ada hukum dia tu. Hukum yang pertama adalah bila kamu haji dengan umrah, kamu kena sempurnakan. Tapi kalau tak boleh, kamu kena sembelih. Lepas sembelih baru boleh cukur rambut. Tapi jangan kamu cukur rambut sehingga binatang sembelihan sampai kepada tempat dia, tempat distribution. Tetapi kalau sesiapa yang ada masalah dengan kepala, dengan rambut dia, maka dia boleh untuk cukur awal. Tetapi dia kena bayar denda sama ada puasa, sedekah ataupun sembelih binatang. Okey. Habis, itu hukum yang pertama. Itu hukum yang pertama. Kemudian tadi cerita bila tertahan. Sekarang ni cerita bila aman pula. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al haji famastaysara min al hadi. Okey. Fa idza apa maksud dia? Apabila amintum, kamu aman, keadaan aman, tak ada orang halang kamu, tidak ada tertahan. Faman, maka sesiapa tamatta'a, dia hendak buat haji tamattu', maknanya dia bermudah-mudahan. Haji ada tiga, haji tamattu', haji qiran dan haji ifrad. Jadi ayat ini cerita tentang haji tamattu'. Haji tamattu' ni apabila datang awal, buat umrah dulu, kemudian tahallul, dia relax. Dia datang awal, dia buat umrah, dia relax. Lepas tu dia pakai baju biasa apa semua, dia keluar daripada ihram, tunggu musim haji, tunggu wukuf. Maknanya tu haji yang mudah lah, haji yang mudah, haji bersenang lenang. Jadi Allah kata, faman tamatta'a bil umrah. Siapa yang bermudah dengan umrah, dia ambil jalan yang mudah untuk bersenang dengan umrah, ilal haji, ke haji, maksudnya dia menunggu haji. Sama juga, famastaysara minal haji, maka hendaklah dia sembelih apa binatang yang dia mudah untuk dijadikan sebagai haji. Faiza, jadi Allah kata faiza amintum,
Kan? Fa idza mintum maksud kalian telah aman, telah selamat, tidak ada orang yang menghalang. Kan? Maksudnya rasa aman, rasa aman. Kan? Okey, kan rasa aman. Iaitu rasa aman, tidak tahan. Tamatta'a bermaksud dia menikmati kemudahan. Kan? Daripada kata dasar mata'a yang bermaksud ini pun nak kena tambahan. Tamatta'a ni nak kena tambah. Nanti saya betulkan dia punya tu. Maknanya dia mudah-mudahan, dia bersenang-senang. Kerana seperti Allah kata mata'un ad-dunya mata'un fil hayati dunya, kemudahan, kesenangan di dalam kehidupan dunia. Maknanya kita bersenang-senang menggunakan kemudahan yang Allah berikan di dunia ini. Jadi haji tamattu' kan. Haji tamattu' kita tahu salah satu daripada 3 jenis haji. Mut'ah, mut'ahnya ada 2. Cara nikah Syiah ataupun hadiah yang diberikan kepada bekas isteri, kepada isteri yang diceraikan. Dia sama juga mut'ah yang diceraikan. Dia ambil kata dasar ni. Faman tamatta'a bil umrati ila al-haji famastaysara min al-haji. Jadi Allah berikan hukum dekat sini, iaitu hukum apabila mengerjakan haji tamattu'. Iaitu yang melakukan haji tamattu' dia automatik dia kena sembelih kambing. Dia kena sembelih kambing. Kambing ke lembu ke ataupun unta. Dia tak buat apa-apa. Ni bukan sebab dam apa semua ni. Ini memang sebab dia pilih untuk buat haji tamattu'. Kalau zaman dulu dia bawa siap-siap lah daripada Madinah ke, daripada Taif ke. Dia bawa siap-siap lah binatang korban itu. Kemudian dia sembelihkan. Salah satu daripada perkara yang perlu dia lakukan. Okey. Nanti kita sambung dengan ayat seterusnya. Faman lam yajid fasiyamu thalathatu ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Nanti kita sambunglah. Okey, ada soalan ke? Perbincangan yang kita dah belajar. Ustaz, pasal haji tamattu' ni kan, yang keadaan yang selalu kita buat ni kan. Yang boleh kita tahlul tu potong buang gunting rambut tu dam kambing yang kita nak sembelih tu kita tak tahu mana yang Ustaz kena ke. Yalah, itu urusan tabung haji nak korbankan kambing tu. Jadi kita nak tunggu dikorbankan atau kita boleh teruskan? Kena tunggu lah. Tapi kita tak tahu macam Dia akan maklum. Dia akan maklumkan kepada kita. Macam saya buat dulu terus dah habis kita buat sa'i lah. Lepas sa'i tu kita potong rambut semua tu. Nak batak nak apa tu. Tak ada tunggu pun Ustaz. Semua ikut macam tu. Semua ikut. Tak apa lah. Maknanya mutawif cakap macam tu. Tapi bayar tak untuk dam tu? Bayar tak untuk ni kambing tu? Kita dah bayar dah sebelum kita kita dah siap bayar kat mutawif tu. Dah bayar tu mungkin dah ni kan. Itu maknanya dia dah keadaan macam benda kita tak tengok pun kambing tu, kita tak ada maklum tempat mana disembelih. Tak apa. Maknanya kita dah bayar. Buat dengan mana? Tabung haji. Ni biasanya lah tabung haji. Tabung haji okey dah, boleh dipercayai lah. Ya. Payah. Kalau ikut ayat ni lah kena tunggu semua lah Ustaz. Ini kita dah bayar awal lah sebenarnya tu. Dia dah selesaikan awal-awal dah tu. Ya. Harap macam tu lah. Tak apa. Kita percaya sajalah. Sebab dia orang pun tahu, dia orang lagi tahu tentang hukum kan. Sebab dia orang biasa buat. Lagi soalan lain?
Sambung minggu depan. Sambung minggu depan habis dah. Kalau soal sambung, kalau masuk ayat ni panjang pula nak cerita, nanti lebih masa. Saya bagi open untuk soalan lah. Ada soalan ke? Ada lagi ke soalan? Kalau tak ada, kita tamatkan kelas di sini. Okey? Kita tamatkan kelas di sini. Kita tamatkan kelas kita dengan tasbih kafarah subhanakallah